Oh. Ya, Karma just texted me. Dia cakap pergi dulu. She said, jangan risau pasal I, nanti I text K, emoji peace, emoji sorry. Oh, okay. Dia pergi mana? Dia jumpa Syam nak settle payment dia. Jomlah pergi dulu. Tapi kalau dia lambat nanti, ingat tak masa kita nak datang sini dia macam mana? Well, she made it. Dah lah, jom. Bianca! Bob! Syam, you buat apa kat sini? Korang balik Malaysia kan? Aku join sekali. Cinta bukan satu mata, bukan semata untuk kawan. Dan percayalah, hati akan tenang, hidup aman-aman. Teruskanlah berjuang. Oh, na 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 na. Karma, boleh tak kau teman aku? Hah? Teman kau? Aku kena balik KL. Tapi aku tak nak. Tapi aku kena. Nak ke tak nak ni, Syam? Aku dengan family aku tak berapa nak... Tak tahulah nak cakap macam mana. Tak berapa nak family. Okey. Tak rapat. Lepas tu kau nak aku teman kau balik rumah? Tak adalah sampai situ. Sampai airport je. Aku kalau pergi seorang, aku mesti patah balik. Aku just nak kau untuk push aku. Oh, I see. Teman. Okay, so berapa kau boleh bayar aku? Selalunya berapa aku tak tahu. Kau ni aku main je lah. Tapi kalau kau nak bayar aku juga, boleh je. Kau dah packing ke belum? Kalau nak balik, kita kena gerak sekarang tau. Now! Tapi macam last minute je. Hantar tiket pun tak ada. Sampai lagi 3 tahun aku kat sini. Dah. Pakai apps je. So macam itulah cerita dia. Thanks Karma. Kalau tak ada kau, aku tak sampai kat sini. So, it's time to say goodbye to Saga. Dan balik rumah. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Baca ayat kursi ke? Tak usah isi. Apa kata kalau saya bacakan doa perjalanan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrina wa inna ila rabbana lamunqalibun. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kenapa? Tak ada apa. Cuma tak tersangka. Oh ni. Oh, atuk I dia imam masjid. So doa-doa ni dia ajar I. Tapi comel lah dulu. Baca ayat kursi masa kita nak apply ke sini. Kenapa masa tu you tak doa kan? Masa tu tak kenal lagi kot. Sekarang dah kenal dah. Dah? Dah kenal. So I baca kalau doa. Thanks, Bob. Untung siapa jadi makmum you. Bob, nanti bila sampai, kenapa you tengah baca safety instructions tu?
Tak ada apa. Kenapa nanti kita sampai? Kita edit Travelog to ASAP so that we can pitch to TV station ASAP. Oh, boleh. Kita pun dah hampir nak siap dah edit video tu. I know, and it's fire. The music, the cutting, I love it. Nanti I suruh Mama I upkan gaji, okay? Bob? Ya, okey boleh. Cumanya Bianca, lepas habis kerja I ni, I nak take a break untuk siapkan short film I. Break for how long? I tak tahu. Tapi you tak payahlah risau. Ramai je videographer yang hebat-hebat nak kerja dengan you. Bob, ni pasal prank I tu ke? Taklah. Tak ada kena-mengena pun. Ini apa yang I nak buat. You faham kan? Tengok apa? Sorry. Aku dah lama sangat tak tengok Sanet bahasa Melayu. Okeylah, aku nak book taksi balik ni. Nak aku teman tak? Kau tu. Nak aku teman kau tak? Nanti jumpa Alung dengan Angah kau. Jangan U-turn balik pula. Okay guys, keep in touch. Sayonara. Sayonara. Boy. So, I balik naik train. Alright. Kalau dah siap, just... Sure. Bye, Bob. Jaga diri. Yeah, bye. So, you balik macam mana? I dah book kereta dekat App Asia. Okay. Bianca, Ya? thanks for bagi I peluang ni. As a PA, I tahu I tak seberapa. Tapi you tahu yang I akan buat sehabis baik. So, kalau you nak pakai PA, pergi mana-mana, kawan I, okay? Jap. Apa kata you jadi PA and videographer I? Videographer? Tapi Bob... Well, Bob, he needs a break sebab dia busy dengan short film dia. Plus, you confirm tak busy kan? No offense. So, macam mana? Yes! Of course! Okay. Ma, I'm home. RM3 cukup tak? Lebih dari cukup. Apa salah lu pergi cakap dekat mak? Ha? Pasal orang menipu tu? Ya, benda betul kan? Yelah, tapi tak payahlah cakap. Nak marahlah tu. Ha? Sebab tak nak mak tahu perangai anak bongsu kesayangan dia kan? Berubahlah, Dek. Sampai bila nak buat kerja menipu macam ni, ha? Alah, tipu sunat je. Punya ada orang mati pun. Ada ke tipu yang sunat? Belajar kat mana tu? Mak. Welcome home. Kenapa tak jawab Mama call? Sebab B dah on the way balik kan? Sebelum ni tak pernah tak jawab pun. Ini mesti that boy's influence, right? Mana ada? I don't like you with that boy. I'm not with Bob. He has a name, by the way. Jangan tipu. I've seen pictures of you together. Yes, I know.
fake photos yang I suruh Karma ambil and send to you. What? Why would you do that? Mama rasa kenapa? Suruhlah lagi orang spy on B. How did you... Tak boleh harap punya spy. You know what? I'm not sorry. I'm your mother. I need to know what's going on in your life. Why? It's my life. When do I get the chance to do what I want? Fine. What do you want? I don't want to act anymore. I want to try producing. Producing is tough, Bianca. You don't have what it takes. Not right now. Then when will I have what it takes? You can learn. Slowly. Sementara tu, keep on acting. Itu perut nasi kita, Bi. I have what it takes. No lah. Mak. Adik, dengar ni. Niat tak menghalalkan cara. Faham? Walaupun adik dah dapat semua yang adik nak, tapi tak berkat sebab cara tak betul. Faham? Faham, Mak. Adik tak buat lagi. Flight macam mana tadi? Flight gegar-gegar sikit lah, Mak. Gegar-gegar macam kepala dia juga. Tak apa. Adik pergi mandi, lepas tu rehat. Ya? Okey, Mak. Tepat lalu. Selalu, Mak. Tak ada apa, okey. Bukan boyfriend. Assalamualaikum. Syam? Syam balik. Syam sihat, Syam? Sihat. Mak ni? Alhamdulillah. I pergi tengok ayah jap, eh? Sorry, Syam. Kita orang bagi bilik ni dekat Hawa. Dah besar dah dia. Tak boleh nak share dengan Haziq lagi dah. Faham. Tak apa. Syam pun dah lama pindah Jepun kan. Budak-budak mana? Dia orang balik kampung. Lusa nanti balik ah. Tidurlah bilik Haziq malam ni. Tak apa. Tak apalah, Syam dah plan duduk dengan kawan. Sure? Ayah macam mana? Dia tidur. Biarlah dia rehat dulu eh. Yelah. Kalau ayah tidur, Syam pun tak nak kacau. Tak nak makan dulu?
Tak apalah Mak ni. Takut kawan Syam tunggu. Dia ada kerja. Oh, ya ke? Jap. Kunci kereta Syam. Ayah Syam jaga betul-betul tau kereta ni. Selalu bawa pergi servis. Oh. Thanks Mak ni. No problem. Always mau naik kono karuselで無限に No way もれ疲れるまで Hei, Syam. Boleh aku tumpang tidur rumah kau? Boleh? Sila. Aku tak jadi tidur rumah ayah aku. Bilik aku dah jadi bilik adik tiri aku. 3 tahun tak balik kan? Tak boleh nak expect semua sama. Oh. Lama gak kau tak balik? Lama gak ah. Aku balik ni pun sebab ayah aku sakit. Ya ke? Sakit apa? Dia stroke. Tadi dia tengah tidur. Aku tak sempat jumpa dia. Gila kan? Takut buka-buka mata nampak aku. Terkejut badak pula orang tua tu. Takut masuk hospital balik pula. Kau dah makan belum? Kau mesti rindu kan makanan Malaysia kan? Boleh? Aku belanja tuan rumah. Ush, ni kereta kau ke? Aku nak drive boleh? Tak boleh. Uyo. Ya. Bismillah. Bidang ni. Bang! Bang! Alhamdulillah. Kita balik. Aku ada kerja ni. Dah ke? Dah hantar email tu. Thanks, Bob. Minta-minta lah stesen beli show ni. Dan boleh tunjuk kat Mama. Jangan macam tu, Bianca. Kalau you nak buat, you buat sebab you nak buat. Tahu? Bukan sebab you nak tunjuk pada siapa. I serious tak tahan dia, Bob. I have to nail this. Faham je, Bianca. Aku percaya you. Thanks, Bob. Bob? Hello? So that's the pilot. What do you think? Kita orang ada ada 2 show macam ni sekarang. It's nothing special. Master Kiro ada banyak followers tak? We'll get back to you. Thanks for your time. I harap dia tercekik. Bianca. What? I bukannya minta tiba exit tu mati ke apa? Tapi kalau... Bianca! Chill, okay? Jangan patah semangat. Dia boleh consider, kan? Okay.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syam. Kereta macam mana? Okey. Okey. Ayah macam mana? Pagi tadi dia okey. Ada tenaga sikit. Jap. I check, Sia, nak jumpa tak? Sorry lah Syam, dia nak tidur. Dia penat. Penat? Tapi tadi dia... Tadi dia memang okey, tapi sekarang ni dia tak larat. Biarlah dia rehat, Nak minum? I buat kopi. B? Yeah? I got a call tadi from a TV exec. Siapa? Nana, my friend. Dia kata you pergi TV station. Pitching for a travelog. And? They said no. You shoot masa kat Jepun ke? You see how hard it is? Bukannya senang nak jual show. Your strength is acting. You are in demand right now. You boleh berlakon watak apa je yang you nak. Nanti bila kita dah financially free, bila offer you dah kurang, you buatlah apa you nak buat. You know what? I need to go. Syam. Suka. Dia orang macam kau? Aduh lah. Dia macam kau. Not bad. Siapa kalah dia belanja. Bet. Bang, dia macam abang. Bang. D24 satu lagi, bos. Wah, kau. Ini bukan taste aku lah. Bukan taste. Tentang ada Bianca yang biasa-biasa kau buat tak pandang je. Bukan. Cuma lately ni aku macam lebih suka yang macam... Macam? Tak apa. Macam Karma. Kau suka dia kan? Oh. Makin lama, makin comel. Kalau dah suka, tunggu apa lagi? Kena susun ayat. Kau sabar dengan Karma. Pressure aku. Kalau kau dah rasa pressure tu, maksud dia kau memang suka dia. Fine. Aku suka dia. Tapi macam mana nak approach lah? Aku tak pandai lah. Karma. Angkat lah. Kena aku angkat? Aku angkat lah. Hello. Bob, you free tak? Kita jumpa boleh? Jumpa? Sekarang? Tapi I dengan Syam ni tengah makan durian. Syam? Panjanglah cerita dia. Bawa dia sekali. Bawa Syam sekali? Karma. Bob, travelog tu tak jalan. Semua orang reject. Serius lah? Yang kau sampai sedih sangat-sangat. I pun dah tak tahu nak pujuk dia macam mana. I cakap dengan dia yang I keluar ni sebab nak cakap dengan phone. Itu cara kau pujuk dia? Bukanlah. Orang dah cuba macam-macam benda. Semua tak jalan. Bob, tolong Bob. Dia seorang je kena Bianca.
Okay. Oh, ibu apa kat sini? Karma requested for backup. I'm fine. Berapa kali dah cakap? Come on. Sekilas Bianca adik I sudah aku tahu happy dia tidak happynya. Kita biarlah. Sekejap dia orang tu. Kita bagi space. Kita makan lok-lok jom. Lok-lok? Lama tak dengar. Jom, aku drive. Kat sini kau T20 Wah. Maybe my mom was right. Maybe I don't have what it takes. You tahu tak? Dulu orang panggil I apa? Pengumpul kad matrik. Pengumpul kad matrik? Sebab I tak pernah habis study. Yang I ada hanya kad matrik. Dulu I rasa I lah paling gagal. Orang tengok, budak ni memang tak ada harapan ni. Tapi lama-lama I sedar yang sebenarnya I bukan gagal. I tahu kenapa I tak pernah habiskan kos I. Kenapa? Sebab I tak minat. IT lah, business lah, communication lah. Tak minat semua tu. Sampai I jumpa benda yang betul-betul minat. Dan I belajar betul-betul, sungguh-sungguh. Tak perlu suruh pun. Sekarang, minat I jadi kerja I. Bianca, you betul nak jadi producer. Betul-betul nak jadi. Yang you tak boleh bayangkan you buat benda lain selain daripada itu. Maksud you, I be ikigai? Ikigai? Tak ada apa-apa lah. It's just something I heard dekat Saga dulu. Okay. Entahlah. I pun tak tahu kalau I betul-betul nak jadi producer ke tak. You tak tahu. Tapi I tahu. You akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan apa you nak. All out. Ingat tak masa you bawa watak penyundul tu? 27 take nak ambil shot, you nangis je. Sampai production kata, pakai eye drop lah. You kata, no, I am going to do it myself. So last, you dapat nangis. Tapi director tu dah tak berani nak panggil I berlakon dah lepas tu. Terus insaf director tu kan? Bianca yang I kenal akan fight untuk dapatkan apa yang dia nak. Kalau dia nak. Aku nak jumpa bapak aku. Tapi 2 kali aku pergi rumah dia, 2 kali aku tak dapat jumpa sebab dia penat. Yelah Syam, ayah kau kan sakit. Tapi masa aku datang rumah dia, aku dengar je dia borak dengan mak tiri aku. Kalau dia boleh borak dengan mak tiri aku, kenapa tak boleh borak dengan aku? Agak sas. Mak tiri kau ada udang sebalik batu ke? Dia juga yang suruh aku balik. Peliklah kalau dia suruh aku balik tapi tak bagi jumpa. Mungkin dia nak tunggu ayah kau sihat kot. Tak nak bagi kau nampak dia sakit. Macam tipu sun. Okey, tak ada tipu sunat. Ditipu tu haram. Ingat tu Kamila, ingat tu. Betul cakap awak. Makin lama makin comel apa? Ha? Tak ada apa, okey. Bukan boyfriend. Gambar ni fake. Ya. Korang komplot untuk bodohkan I, Tak. Habis tu
Habis tu macam mana Bianca boleh tahu pasal secret mission you? I gelabah kena pressure dengan Bianca. I sampai tercakap. Sorry, Aunty. Okay. Jadi dia orang bukan girlfriend boyfriend. Tapi Bianca suka Bob tak? Tak pasti. Karma? Tak pasti sebab dengan Bob pun dia manja, dengan lelaki lain pun manja. Lelaki lain? Siapa? Ni mesti budak yang ada masa live auction tu kan? Syam. Tapi I tak tahu banyak pasal dia. Dia dekat Jepun belajar potri dengan seorang master. Korek pasal dia and report to me. Tapi Aunty, ini payment untuk job Jepun. Pasal job baru ni, kalau you tak nak, I boleh cari orang lain. Bianca hired you. But I can fire you. So, you nak job ni ke tak? Kenapa tu? Ayah Syam tak nak jumpa dengan Syam? Mak ni sengaja ke tak bagi Syam jumpa ayah? aku nak ziarah ayah kau boleh? Masa saya sesat dekat Saga, Bob peluk I macam tak nak lepas. Pelukan penuh makna. Kau tengok Karma ajak aku jumpa kat mana. Ni dia ajak kau sekali lah. Jom. Tak nak. Will you be my boyfriend? Bintik hitam pudar, wajah 64% lebih cerah dalam 3 hari. Cubalah Safi Perfect White. Jika kamu masih ragu kemana arah tuju hidupmu, pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada. Jika kamu masih buntu dengan segala dugaan yang ada, kembalilah, semoga tenang akan terus bersama. Cinta